Hati-hati, jalan berbatu-batu. Dalam episod kali ni, kita nak terjah Kota Lama Travnik. Kota Travnik ini antara kota lama yang paling terjaga di Balkan. Sebelum ia diambil alih oleh Osmania, kota ini dibina oleh Byzantine. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT. Sepanjang jalan menuju Istana Medieval tu, buah-buahan, jalan-jalan kampung. Tu ada masjid, banyak masjid lah. Sampai entrance dia, tu kalau parking bawah ni menampak ke ni. Di lorong-lorong macam ni, lorong-lorong kecil. So it was built even before Ottoman time, Byzantine, but it was not so big. Kota ni kota lama, antara kota yang paling terjaga dekat Bosnia dan Balkan sebenarnya. Dan sebelum diambil oleh Osmania, kota ni telah dibina oleh Byzantine. Subhanallah, sangat cantik pemandangan kat sini. Travnik territory. Travnik, yes. Fortress of Travnik. Kita panggil dia Fortress of Travnik. So kita mungkin akan jumpa dua budaya. Kita boleh tengok Byzantine dan juga Osmania. Oh, dia ada satu anjung lah. Okey, kita tengok bandar Travnik daripada atas kota Medieval ni, belakang kotanya. So dekat bawah ada perkuburan Islam dekat situ. Di Travnik di Bosnia ni, dekat bawah tu ada masjid 1, 2, saya boleh bilang 3 masjid, 4 masjid, 5 sana, 6. Jadi satu kawasan ni saya rasa lebih kurang 10 masjid di Travnik ni. Dan macam diberitahu tadi, ini antara kota yang bukan saja di Bosnia tapi di negara Balkan, antara yang paling terjaga. So dia punya view, subhanallah, memang magnificent daripada atas ni. Cuaca lebih kurang sama saja 20 darjah Celsius, mungkin masa musim sejuk lagi sejuk cuaca dekat sini. Okey, so kejap lagi kita nak tour this old fortress, nak naik atas dan tengok macam mana view daripada atas pula. Okey, semasa pembinaan awal, sebelum diambil alih oleh Osmania, kota ni kecil sikit. Tapi bila Osmania ambil alih daripada Byzantine, dia bina masjid dan besarkan kota. Dan kita tengok kat sini ada satu jam yang unik, iaitu jam menunjukkan waktu solat dan bagaimana nak mengira arah kiblat. Yang ni memang dia tak tahu nak pakai ni dah. Pakai handphone je cari waktu solat dengan arah kiblat. Off go, naik lagi tangga. Abaikan bunyi ni, dia bukan pasal badan saya besar, dia memang dia bunyi krek-krok. Okey, kita sekarang dekat sini, Travnik di sini. Jadi kita dah pergi sini, tempat ada Malaysia Mosque kat sini. Masa zaman Otorita Travnik, dia bina lebih kurang dalam 20 masjid. So 17 remain ada kat sini, lagi 4 dekat Dom. Oh, okey. Besar jasa Osmania kat sini. Agak maju juga pekannya, tapi masih preserve kan. Okey, kita tengok atas ni. Yang ni gambar dia sebelum masa penemuan dan sebelum dia buat apa-apa. So yang ni dia repair sikit. Dan tahun 2000 adalah tahun di mana mereka mula membaik pulih kota di Travnik ni. Tapi bila kita tengok gambar lama dia lebih nampak terpelihara. Lagi nampak terpelihara, tak banyak sangat dia orang touch up lah actually. Bila dia bangunkan balik pada tahun 2000. Saya cuba naik atas lagi dan dapat view yang lagi cantik. Walaupun mengah sikit. Okey, Alhamdulillah kita dah sampai highest point dekat tower ni. Saya buat tunjuk sikit. Belakang saya ada apa. Dia nampak mudirah kat situ. Ini yang saya sebut tadi, lebih daripada 10 masjid. Dia bina dekat 20 dan masih ada lagi 10. Lebih dari 10 yang berada di Travnik ni. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Maha suci Allah yang mencipta sesuatu bukan dengan sia-sia. Okey, dah hilang mengah. Kita nak turun balik. Jom. Kita ikut jalan B lah ke sini. So saya cuba jalan B ni turun ke bawah sana. Hati-hati, jalan berbatu-batu. Dan ini antara binatang-binatang yang memang masih berada di Travnik. Siapa nak cuba naik kuda boleh. Siapa nak cuba memanah kat bawah tu pun boleh. Ada vibe-vibe ala-ala kota lama lah saya memanah tu.
So alhamdulillah selesai kat sini. Terus ke destinasi seterusnya. Selamat tinggal Bandar Travnik yang sangat cantik. Subhanallah. Jom kita ke destinasi kedua, iaitu Masjid Malaysia di Turbek. Masjid Malaysia ini dirasmikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada November 2007. Okay, alhamdulillah kita dah sampai ke Turbek. Turbek ni tempat yang sangat istimewa bagi orang Malaysia, dekat di hati, iaitu kita sampai di Masjid Malaysia Turbek. Nah, dia depan tu ada kedai makan. Kita walk around dulu, jalan-jalan keliling masjid sebelum kita masuk. Sekejap lagi nak solat Zuhur dengan Asar. So kita jumpa satu tu nampak logo Malaysia dekat situ. Tu dirasmikan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Okey, kat sini nampak lebih jelas. Ini buka pada Ramadan 1424 bersama November 2003. So bangga kita dekat sini. Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Kita bersiasat sikit di sekitar masjid ni. Ada apa? Macam biasa, kedai-kedai buah-buahan, kedai kampung. Tu, Malaysia. Kita tengok kat sini. Fast food Malaysia. So ni belakang ni masjid, di jalan besar sikit. So kita datang dari sana tadi, daripada arah Travnik masuk Sempang ni, terus sampai ke masjid. Ni ada tulis Fast Food Malaysia dekat situ. Sibuk juga jalan ni. Jalan utama juga menghubungkan banyak bandar. Okey, so kita jelajah dekat dia punya kedai. So kita tengok kat sini, buah dia mandi lah. Dia mandikan buah ni. So, banyak buah-buahan yang best-best kat sini. Besar-besar kentang ni baik. Besar gini lah. Lagi nak beli barang sikit lah kat sini, insyaAllah. Belakang masjid ni, dia kawasan kampung tau. Sekejap lagi kita akan jelajah kawasan sini. So saya bagi overview masjid Okay ni, kita jalan besar tadi dan masuk ke dalam, insyaAllah. Azan Zuhur. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb zita wa titama wassalatul qa'imah hadi sayyidina Muhammad dan wasilatul fadilah wasyarafu darajatul aliyah rafi'ah wa ta'ala. Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Saya solat Zuhur tadi, saya tengok dia zikir beramai-ramai dan juga doa serentak, tapi doa masing-masing cuma baca doa tu serentak. Kalau dia bersurai dan yang mana belum surai teruskan baca Yasin. Menarik Yasin selepas solat fardu. Tua masjid besar, sangat besar. Perempuan dekat atas. Kita tengok bangku dia special, tak main yang plastik. Okay, saya dapat hadiah tadi. Tak tahu sebab orang Malaysia ke apa. Alhamdulillah. Saya percaya kat sini pun ada satu macam gerompok ni. Kita letakkan untuk anak-anak bila pergi masjid kan. Ni nice idea ni. Tak untuk budak-budak jajan kat sini bila pergi masjid. Kita nak makan restoran Malaysia dekat Masjid Malaysia ni. Dekat apa nama tempat tadi? Turbek. Turbek. Okay, restorannya Fast Food Malaysia. Saya order tadi burger daging. Belum boleh duduk mana sini. Macam ni. So ni yang kecil lah dia kata ni. Yang besar. Tahu macam mana nak makan. Macam ni lah tu. Air ni gembok. Tak pun je lah. Bismillah. Terlemping lah. Tekan button subscribe dan on notification button untuk stay tune update-update video KUJDT. Ada tak yang teringin nak kebalkan?
Jom jelajah Balkan bersama Jelajah Dunia by KU JDT.